Momen paling menyakitkan hati rakyat Malaysia adalah sejarah Olimpik, rasanya dekat Olimpik Tokyo lah. Sebab Malaysia patutnya menang mah dah. Tapi si Mamat Australia ni pergi kayuh-geret, buat macam kayuh bot itik Tasik Abdul Rahman. Azizul terlepas pingat mah. Sampai kes ni buatkan nama Malaysia terkenal, Zat. Sebab ada warga Malaysia yang tak boleh tahan marah dah. Pergi maki rider Ozzy tu dekat IG dah. Sebab sakit sangat. Tapi di sebalik tragedi ni, ada benda yang orang tak bincang, tapi benda ni gila. Yang menang mah tu, apa dia sapu dekat kaki dia pun kita tak tahu. Sampai boleh henjuk geret dia dekat 1 kilo tapi tak pancit. Jawapan kepada benda tu ada orang cerita dah. Kalau hampa baca buku Atomic Habits, James Clear ada cerita origin macam mana geng geret Britain ni kaki semua level-level bapak baki. Salah satu dia cara dia pilih minyak kuda dia pun. Sebelum Britain mula jadi powerhouse dalam basikal track Olimpik, mereka ambil masa 100 tahun dan habis beratus juta dolar untuk dapat mah acara basikal ni je. On record kan, Malaysia lebih kurang allocate bajet 20 juta je untuk 8 jenis sukan yang masuk Olimpik. Kalau kita rasa tu dah cukup membajak, Britain lagi membajak, berhabis 200 juta untuk sukan basikal semata-mata. Tapi berapa mah mereka dapat kat Paris? 2 sahaja. Australia pun sama, habis dekat 80 juta untuk sukan basikal sahaja dekat Paris, mereka dapat 2 mah. Tapi Azizul boleh ada silver medal dalam acara yang Malaysia tim bajet paling ciput. So power lah kan. Dah lah dia paling kecil, tapi beratus juta dolar Britain tu tak ada makna. Sampailah dia jumpa formula berkesan yang tak pernah terfikir di orang. Benda ni je yang boleh buat Britain jadi pelistik atas track. Hasil hire seorang mamat ni tahun 2003, Dave Brailsford. Dia jadi performance director untuk tim Britain. Salah satu benda yang dia buat adalah tukar minyak kuda yang tim Physio Britain guna. Sementara tim lain pulun R&D geret, alloy tak alloy, fiber tak fiber. Gear kalau boleh pasang yang paling mahal sekali, rantai nak yang paling cekang sekali, dan frame tu kalau ada nak paling aerodynamic yang macam burung lang. Tapi Mamat Brailsford ni duk kalut cari minyak urut paling power untuk recovery budak-budak dia lepas training. Ada juga benda canggih lain dia buat, macam custom baju yang electrical heated sebab nak maintain suhu otot. R&D baju bagi jadi paling kurang friction angin. Tapi yang ni tim-tim lain pun ada ke. Even teknologi lagi advance pun. Malaysia sendiri R&D geret saja habis dekat RM8 juta. Tapi Brailsford percaya yang high level game ni adalah marginal game. Orang putih panggil the devils in the details lah. Atau bahasa mudah dia, perkara-perkara kecil yang simple ni lah yang akan menangkan kita.